sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ikhlas kita mengaji kerana Allah. Mudah-mudahan selamat kita dunia akhirat diridai Allah dan Rasul, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masuk kepada kita muka surat apa? Lewat sikit hari ni. Muka suratnya siapa saya? Surat 68. Bagi ke? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Surat 68. Bagi ke? Asalnya bagi ke 68. Kita ke apa tu? Supaya tu awam kita tauhid. Itu ayah al-walak tu. Tu kau ada ni pelapan nak habis dah. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat aku nak buat apa. Asalnya 30 minit asal. 30 minit tu. Bagi apa? Kemudian bagi ke 9 dari bawah. Satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Fakullu ma situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi qala syarih rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, ini masih lagi dalam as-sifatur rabi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Sifat yang keempat yang wajib baginya Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat mukhalafatu lil hawadis. Bersalahannya Allah taala akan segala makhluk yang baru. Kemudian dia katalah bahwasanya zat Allah taala ni, dia kata dulu tak bersifat zat Allah. Fala tafri'nya fala yasihu tisafuhu ta'ala bi awsafil hawadisi. Bila Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, tak sahlah kita nak kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat yang baru. Kita lah. Mana sifat yang baru? Ini sifat yang ada mula dengan tiada, tu baru. Apa mana baru? Sifat yang ada yang mula dengan tiada. Mana? Min masyin, bayan, min lil bayan. Daripada masyin, berjalan. Tuhan tak ada sifat berjalan, bergerak, diam, tak ada. Wa qu'udin, sifat duduk, sifat diam, tak ada. Tuhan dia tak ada sifat berjalan. Tuhan dia tak ada sifat duduk. Dan Tuhan itu tak ada anggota. Tu wajah warih, tak ada anggota tangan, kaki, tak ada. Buat mujassimah, mereka i'tiqad Tuhan ada tangan, kaki. Di samping mereka mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu setengah daripada kita ada faham kata puak kaum muda ni dia tak suka maulid, tak suka tahlil. Bukan itu saja.
Itu tu dia panggil bab furuq agama. Yang lebih bimbang lagi puak-puak yang galiknya tolak tahlil, tolak maulid. Bid'ah baca kunut. Dia kata bid'ah. Dia kata bid'ah buat kenduri arwah. Dia kata bid'ah sesat. Okay, dia kata khilafiyah ni. Tu tak mengapa. Ini dia kata sesat masuk neraka buat tahlil, sesat masuk neraka buat maulid. Itu bab furuq agama. Yang lebih bimbang lagi, akidah mereka Tuhan ada kaki, ada tangan, Tuhan bergerak, Tuhan diam. Itu akidah mereka. Tera-tera menyalahi dengan kitab Kifayatul Awam yang mengatakan Allah Ta'ala itu fala yashihu tisafu ta'ala bi'usufil hawadisi. Bayan min masyin, Tuhan tak ada berjalan, turun, naik, tak ada. Tu ada ayat Quran. Itu kena tengok tafsiran ulama tauhid dia tafsir macam mana. Wa qu'udin daripada duduk, wa jawarih dan anggota. Allahumma salli ala sayyidina. Tak ada anggota. Allah bukan makhluk. Fahuwa maka bermula ia Allah Subhanahu wa taala munazzahun, maha suci ia Allah. Maha suci yang mana tak ada kena mengena, tak ada sangkut paut. Dak. Bahasa Kelantan agak dak langsung. Maha suci ia Allah Subhanahu wa taala andil mujawazah dah kata ni matruk kat mana tinggal. Maha suci ia Allah taala daripada jawarih, tinggal anggota tak ada. Jangan kita kata Tuhan ni ada anggota, tak betul. Tu dia maha suci lah ia Allah taala daripada segala anggota. Mana anggota yang tiada bagi Allah taala? Min famin, daripada mulut. Tuhan dia tak ada mulut. Sebab apa mereka mujassim mahbub Tuhan ada mulut? Sebab Tuhan bercakap. Kalau tak ada mulut tak boleh bercakap, dia kata. Maka di sini Baba katakan Allah Ta'ala tak bercakap dengan mulut. Dia kata kalau tak ada mulut tak boleh bercakap. Bercakap dengan sifat perkata. Allah Ta'ala bercakap dengan sifat kalam. Bukan Allah Ta'ala bercakap dengan mulut. Hatta kita makhluk pun bukan bercakap dengan mulut. Hatta manusia. Manusia juga bukan bercakap dengan mulut. Manusia bercakap dengan sifat perkata yang sabit bagi mulut. Kita bercakap dengan sifat kalam, bukan bercakap dengan mulut. Allah Ta'ala juga bercakap dengan sifat kalam. Mana Baba kata makhluk bercakap dengan sifat kalam, bukan bercakap dengan mulut. Mulut tu ghalib saja, ghalib kedudukan sifat kalam, kebiasaan. Tuhan nak letak sifat kalam di lain, boleh. Boleh ke tidak makhluk tu tiada mulut tapi ada sifat kalam? Boleh tak Ustaz Zul? Makhluk tak ada mulut tapi ada sifat kalam, boleh? Boleh, tak kisah. Sebab sifat kalam dia panggil ma qama bi ghairi, ada dengan jalan tumpang yang lain. Yang lain itu apa? Iaitu zat, zat. Bukan yang lain itu tak khusus pada mulut sahaja faqat. Tidak. Berkata dia tumpang zat. Tak kira zat tu lidah ke, gigi ke, mulut ke, bibir ke. Bebas Tuhan nak letak di mana saja sifat kalam makhluk. Mana bukti ada mulut? Mulut bukan syarat bercakap. Syarat bercakap iaitulah perkata. Syarat bercakap iaitulah sifat kalam, sifat perkata. Bila ada sifat kalam, baru hasil ta'alluqnya berkata. Berkata. Muta'allaknya perkataan. Jadi, tak boleh kita kata bercakap dengan mulut. Kerana syarat berkata itu kalam. Bukan syarat berkata itu mulut. Mulut bukan syarat berkata. Syarat berkata itu apa? Kalam. Sifat kalam tu syarat berkata. Kalau mulut syarat berkata, kenapa banyak manusia ada mulut tak boleh berkata? Adakah tidak manusia ada mulut tapi tak boleh bercakap?
Ada tak Ustaz Zul? Siapa dia? Dia ada mulut tapi tak boleh berkecek sama. Bisu lah. Dia bisu. Orang bisu. Ada mulut tak boleh bercakap. Dia. Tak boleh. Tak boleh bercakap. Sebab apa? Sebab Tuhan cabut sifat kalam. Tak ada. Tuhan binasakan sifat kalam. Tengok ada mulut, ada lidah, ada gigi. Cukup sempurna gigi dia. Tak boleh bercakap. Tak boleh. Itu dia. Ada mulut. Awak kata mulut syarat bercakap. Mulut syarat berkata. Tu ada mulut tak boleh berkata. Syarat berkata itu sifat berkata. Mana dalil, mana hujah makhluk tiada mulut ada sifat berkata. Boleh berkata. Cuba Baba datangkan hujah. Baba kata mulut bukan syarat berkata. Maka hujah pertama, ada orang yang ada mulut tak boleh bercakap juga. Orang bisu. Orang bisu ada mulut tak boleh bercakap. Cuba Baba datangkan makhluk yang tak ada mulut ada perkata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu siapa dia yang ada sifat kalam, ada sifat perkata tapi tiada mulut. Sifat perkatanya duduk di zat. Seperti pokok. Pokok mana Baba? Pokok yang bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok yang bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mana? Setengah daripada hadis. Ada beberapa hadis, mana banyak jugalah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan jamadat, benda yang tiada roh. Tutup tu apa kipas? Tak ada api. Api kerajaan tak masuk lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan jamadat, benda mampus, bukan benda mampus, benda yang tak ada roh. Tak mati, tapi tak ada roh. Seperti pokok. Nabi SAW bercakap dengan pokok. Setengah daripada pokok yang Nabi bercakap, iaitulah kalau ada disebut dalam kitab Muhimmah pun ada. Dan hadis yang lain. Tak silap disebut dalam Tuhfatul Murid juga. Iaitulah bila Nabi SAW duduk di atas mimbar, tiba-tiba ditukar kepada mimbar yang baru, dia panggil tempat berdiri yang lain, diturun tidak pijak pokok kayu yang kering itu. Maka pokok kayu yang kering itu menangis. Tengok menangis tu bunyi suara. Sehingga Nabi SAW pujuk dan Nabi bercakap dengan dia. Dia bercakap dengan Nabi SAW tu, orang dekat-dekat tu dengar, orang jauh tak dengar. Masa dia menangis tu semua orang dengar kawasan tu. Mana kebanyakannya orang dengar sebab kuat tangisannya, teriak selok. Kalau Kelantan panggil jerit selok. Jerit selok. Maka Nabi SAW pergi pujuk tengok pokok, masya-Allah. Pokok menangis. Menangis Nabi nak tinggal dia kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuatnya iman pokok tu. Kuat mahabbah pokok tu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggu pokok tu. Tunggu tamak, tunggu pokok tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi pujuk. Maka Nabi tanya, Nabi nak bagi ganjaran lah. Sebab Nabi memang tak boleh pijak dah dia. Sebab Nabi berhajat kepada mimbar yang lebih tinggi. Sebab orang makin ramai. Nanti tak nampak orang. Maka Nabi pujuk pokok, awak ni nak macam mana? Awak nak saya tanam awak di kebun yang cantik-cantik di dunia ni? Ke awak nak saya tanam awak di kebun syurga yang mana buahnya dimakan oleh para-para wali, para-para ahli jannah, ahli kekasih Allah, kekasih Rasulullah, pencinta Allah, pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kekal selamanya dalam syurga. Kau awak nak duduk di dunia ni ada kebun macam-macam, saya nak akhir tanam awak. Maka pokok tu memilih untuk kekal di dalam syurga. Ada rezeki kita masuk syurga, boleh jumpalah pokok itu insya-Allah. Maka pokok ni jawab kepada Nabi SAW, pilih tempat yang kekal abadi iaitu akhirat. Pokok reti pilih akhirat. Tengok, cerdik pokok dengan kebanyakan orang yang pilih dunia.
Pokok lebih cerdik lagi lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana pokok tu bercakap. Dan hadis lain bila mana Nabi SAW dihadiri oleh Arab Badawi. Arab Badawi minta dalil, mana bukti awak ni Rasul Allah. Mana bukti awak ini utusan Allah. Maka Nabi Muhammad kata, awak nak mukjizat macam mana? Awak nak bukti macam mana? Nak mukjizat macam mana? Nak perkara mencari adat macam mana? Katanya Arab Badawi, boleh Rasulullah gerakkan pokok tu, pokok tamar yang kering di hujung sana tu, boleh. Nabi kata, sabda Nabi SAW, boleh pergi sila. Begitulah mafhum. Ni cakap atas jalan mafhum. Maka Badawi ni dia pergi bercakap dengan pokok tu. Betulnya Badawi ni kalau kita tak bercakap dengan pokok. Tapi sebab nak bukti, hati tu ikhlas, nak kebenaran. Badawi pergi jumpa pokok. Hei pokok, Rasulullah nak jumpa awak. Dia panggil. Sebab apa Nabi SAW tak panggil sendiri? Kata setengah Tok Guru, dia takut kita kata Nabi ni buat silap mata, buat rencana, buat rancangan. Nabi pergi, Badawi duduk hujung, Nabi pergi kat pokok tu, takut dia masuk apa tali, kan apa semua. Nabi kata, awak pergi sendiri. Mukjizat tu awak minta, awak pun pergi sendiri. Nak rayak, apa jadi pada pokok tu, bukan rencana Nabi, bukan rancangan Nabi, bukan muslihat silap mata ke apa, bukan. Nabi kata betul mukjizat. Maka Badawi tengok dengan mata kepala dia sendiri, pokok tu bergerak kiri dan kanan, dan pokok tu berjalan menghadap kepada Nabi SAW dan memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka bercakap, pokok tu bercakap. Tak silap begitulah lebih kurang hadis dia nah. Ada kita muhimmah tu. Depan kita akan jumpa. Ala kulliha, nak kata bercakap pokok walha tak ada mulut. Ada mulut tak pokok pasal dia? Itu nas hadis sirah. Saya nak Quran hadis, saya tak suka ulama. Aduh, awak tak suka ulama. Artis barat suka pula. Penyanyi Coldplay tu tak apa pula penyanyi Malaysia. Ulama tak suka. Pula ada. Saya nak Quran hadis. Dalil di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata yang mafhumnya akhirat besok semua akan jadi saksi. Betul, semua akan jadi saksi. Termasuk yang akan jadi saksi apa? Tangan kita, kaki kita semua jadi saksi atas kita. Saksi atas ni ala lil madarrah. Saksi nak beri mudarat kepada kita. Mana kata jadi saksi? Tangan jadi saksi. Kaki jadi saksi. Makna tangan tu bercakap besok. Mulut ditutup. Dunia sedap jawablah, siapa buat ni? Bukan saya, dia, kerana dia. Tu boleh upah orang tu bayar, orang tu bayar orang ni. Kita orang kaya, kita orang pangkat besar, kita orang ada jawatan tinggi, kita orang ramai pengaruh. Guna dia tu, guna dia ni, pusing situ, pusing sini. Boleh lah dengan mulut kita otak cerdik, kecek pandai ni, pusing situ, pusing sini. Auta situ, auta sini. Helah situ, helah sini. Spin sana, spin sini. Orang Malaysia KL dia panggil spin. Spin ni pusing. Betul tak spin? Kalau tengok mesin basuh dia ada spin. Betul tak? Spin. Musim ngering. Spin tu musim. Musim kering baju tak apa ni. Pusing nak pergi kering otak orang. Nak tipu orang. Spin. Kelantan panggil auta. Auta. Betan nipu. Spin. Bolehlah dunia, akhirat tak boleh bercakap dah. Ditutup mulut. Awak ada pegang tangan perempuan ke? Sebenarnya saya tutup. Dia tutup dengan mulut, Tuhan tutup. Pada akhirat besok. Mana nak bercakap tak boleh. Wa'emah tutup mulut tak boleh buka. Wa'emah tutup tu dengan mana? Mulut boleh buka tapi tak boleh cakap. Allah Alam macam mana tutup. Macam mana rupa tutup besok? Wallahu alam, yang penting mulut tak boleh bercakap. Tetapi Masya Allah, perkara mencari adatnya, tangan bercakap. Tangan bercakap. Oh, bercakap tangan.
Saya dulu pegang telefon, saya dulu tekan tu, tekan ni, tengok gambar tu, tengok video tu, tengok tangan bercakap. Saya beli tapak tu, tekan tu, mesej perempuan tu. Saya mesej kawan tempat kerja saya, lama-lama jadi zina. Layan dia sikit. Lepas dia pun cerita sikit, saya layan sikit. Saya nampak dah mesej dia tu nampak pelik. Tapi saya main je lah dengan dia. Niatnya nak main saja, tangan tu cerita. Wah, pak tangan. Dia rayak selalu dah. Pada mula-mulanya tuan saya niat, mana ada mulut tangan ni, bercakap. Bunyi suara. Bercakap. Pada mulanya sayanya nak main-main saja. Maka saya nampak dia ada unsur-unsur nak masuk lucah. Saya pun layan, nak buat suka-suka. Layan sikit, lama-lama masuk berahi. Mas Kelantan panggil giye. Jadi naik syahwat. Layan sikit. Nampak dia. Datang bulan pun cerita kat dia. Masuk tandah pun cerita kat dia. Keluar tandah pun cerita. Masuk buai air kecil, buai besar pun cerita. Pergi mandi pun cerita. Habis cerita. Nampak tak? Beli ke apa? Beli bagai-bagai wanita pun cerita. Beli apa-apa perkakah wanita cerita. Bagai-bagai aib, bagai-bagai dalil pun cerita. Sudah. Na'udzubillah. Ini akhir zaman duk berlaku tak? Kadang-kadang suami orang, isteri orang. Na'udzubillah min zalik. Semua tangan duk cakap. Oh, jelas. Ada setengah kantai, setengah tak kantai. Ramai yang tak kantai. Beribu yang tak kantai. Tak kantai dunia tak apa. Mulut pandai cakap, pandai beta, pandai menipu. Menipu kepada suami, menipu pada isteri, pandai tipu. Menipu depan mahkamah, menipu depan qadhi. Tak apalah dunia. Tetapi akhirat besok tangan bercakap. Tempat naknya, tangan ada mulut tak Ustaz? Ada mulut, tengok. Tak ada mulut boleh bercakap kerana ada pada tangan sifat kalam perkata. Bercakap tangan. Allah. Akhir-akhir bercakap sampai cakap bagian dalam, masuk tandah, keluar tandah pun cerita. Datang bulan pun cerita habis. Waktu sejuk cakap cara sejuk, waktu panas cakap cara panas. Rasa berahi pun cerita lama. Saya pergi rumah awak boleh ke? Saja lelaki dia nak terang. Kalau perempuan cakap tak boleh, dia kata saya gurau saja. Kalau perempuan kata boleh, dia pakai on selalu dah. Pandai orang jatuh, dia pandai orang jatuh pun. Orang perempuan kadang-kadang dia pandai juga, dia buat-buat tak pandai. Nampak? Na'udzubillah min zalik. Ni akhir zaman duk jadi. Dulu budak-budak hak main telefon ni budak sekolah. Dan ni hak main telefon budak tua. Budak tua. Nak mati dah ada main telefon juga. Jadi orang panggil orang tua kejutan budaya akhir zaman. Orang tua pun main motor, orang tua pun main tu main ni. Banyak main pula orang tua. Kau nak mati kau banyak main ni. Kau banyak cinta, kau banyak drama. Jadi dulu drama cinta ni buat-buat muda ni puak tua pun drama juga puak tua pun. Bercinta esok kali nak gila-gila 80 pun bercinta. 70 bercinta, bini anak kat 12 orang duduk bercinta, drama tu drama ni. Drama maksiat dia tu. Allahu akbar. Pas nak jadi muda nak tahulah ke zaman. Tu bagi tipu daya. Kau nak mati kau lara, kau nak mati kau punah. Kau nak ngaji, kau nak kenal agama, kau nak belajar kitab dak. Tu. Orang kau mati kau minat ulama, ya kau mati kau minat maksiat. Lepas tu ulama kata, pemuda buat maksiat dengan orang tua buat maksiat lebih besar dosa orang tua lagi. Orang muda berzina dosa besar dah. Tapi kalau orang tua berzina dosa yang besar lagi. Kerana orang tua patutnya syahwat dia kurang, ingat kau mati. Tapi kau tua kau gila maksiat, maka dosa dia lebih besar daripada dosa besar orang muda. Orang muda ni buat maksiat dosa besar dah. Haram dah kena azab dengan kau nah. Kalau Tuhan tak terima taubat kau. Dia hak tua negeri jatuh dalam dosa berzina juga. Teruk lagi. Hak tua. Masya-Allah. Siapa tu cerita kita mesej perempuan kita berzina, siapa cerita? Tangan bercakap. Tepat hendaknya tangan ada mulut dak Ustaz. Jadi di sini tangan tiada mulut boleh bercakap. Pokok tiada mulut boleh bercakap. Ada makhluk yang tiada mulut boleh bercakap. Kenapa kita kata syarat bercakap itu mulut? Kenapa kita jadikan Tuhan bila nak bercakap mesti ada mulut? Maka kaum Mujassimah dia kata
Tuhan nak bercakap mesti kena ada mulut. Ini silap, tak betul. Bukan perlu ada mulut untuk bercakap, perlunya ada kalam tu sendiri, sifat kalam. Maka Allah Ta'ala tak berhajat pada mulut untuk bercakap kerana Allah Ta'ala sudah ada sifat kalam. Kalau kita kata babo tak ada mulut tak boleh bercakap, Tuhan kena ada mulut yang layak baginya. Pas kalau ada mulut, tak ada gigi, boleh-boleh nak bercakap Ustaz Zul? Jelas tak bercakap tak ada gigi? Jelas tak? Tak butir kalau tak panggil. Kalau manusia yang panggil apa? Tak jelas. Tak clear. Jadi, nak pergi mana? Nak pergi juga. Apa tu dia cakap? Cik nak order nasi apa? Oh, nasi goreng. Apa tu? Nasi goreng. Allah. Kena cakap tak faham tu macam mana tak faham. Gigi palsu tinggal di rumah. Suruh nak order. Tengok. Kena ada gigi pula. Sebab Tuhan ada mulut, tak ada mulut tak boleh bercakap. Oh, bukan kena ada mulut saja, kena ada gigi juga. Kalau Tuhan ada mulut, tak ada gigi, susah nak bercakap. Ada gigi. Pas ada gigi, tak ada gosi. Boleh? Ada gigi, tak ada gosi. Boleh tak? Ada gigi, tak ada gosi. Boleh tak? Ada gigi, tak ada gosi. Gigi nak duduk kat mana? Kalau gitu Tuhan ada mulut yang layak baginya. Ada gigi yang layak baginya. Ada gusi yang layak baginya. Gitu. Ada mulut, ada gigi, ada gusi, tak ada lidah. Tak ada lidah. Boleh bercakap tak Ustaz? Tuhan adat. Tu dia cakap adat tu. Tuhan menyalahi adat. Makhluk boleh menyalahi adat. Tengok pokok tak ada mulut, tak ada lidah, tak ada gigi, bercakap boleh. Ada dalam hadis, ada dalam Quran, tangan cakap. Ada dalam Quran. Kenapa kita nak bubuh mulut pada Tuhan? Sedap-sedap kita kata Tuhan ada mulut, Tuhan ada gigi, ada mulut yang layak bagi Allah. Tuan-tuan jangan fikir ya macam mana rupa bentuk Tuhan. Tapi Tuhan dia ada mulut yang layak bagi Allah. Pada mulut kena ada gigi. Kalau ada gigi tak boleh nak sempurna bercakap. Ada gigi yang layak bagi Allah. Ada gusi yang layak bagi Allah. Ada lidah yang layak bagi Allah. Pada mulut ada lidah, ada gigi, ada gusi. Tak ada lubang tekak. Angin tak keluar masuk, tak boleh bercakap juga. Boleh bercakap ada Ustaz Zul. Kalau tak ada lubang tekak, angin tak keluar masuk, tak boleh bercakap. Ada lubang tekak yang layak bagi Allah. Ada lubang tekak yang rongganya tembus ke hidung yang layak bagi Allah. Ada lubang hidung yang layak bagi Allah. Ada hidung yang layak bagi Allah. Ada urat yang nak kontrol tekak tu, mulut nak gerak geraham gosi ni dia ada rahang pula, ada rahang yang layak bagi Allah. Lepas tu ada urat-urat yang jadi macam tali, macam nak apa mengekang, nak jadi tali, nak pegang gerahang yang layak bagi Allah. Urat yang layak, gigi yang layak, tu yang layak jadi orang seekor, jadi hatu seekor, jadi cukup satu orang siap. Satu orang yang layak bagi Allah. Tuhan ada kepala yang layak bagi Allah. Tuhan ada tangan yang layak bagi Allah. Ada kaki yang layak, mulut yang layak, gigi yang layak. Jadi orang seorang. Tapi jangan fikir tuan-tuan tak sama dengan makhluk. Jangan fikir apa dah jadi orang dah tu. Maka ini kalimah orang mujassimah. Cara cakapan dia macam tu. Dia akan jadi mutajsim. Menjirim, menjisim, menjasmanikan Allah. Membodikan Allah. Jadi body. Siap satu body. Satu cukup anggota, satu jirim, satu jisim. Sebab tu Tok Guru dia tak panggil kaum muda, dia panggil mujassimah. Mereka yang mentajsimkan Allah, menjirim jisimkan Allah. Mereka ni kata layar hafuz sumi gunung. Mereka ni bila turunnya Dajjal, mereka adalah antara orang yang mengikut Dajjal. Saat Dajjal kata ana rabbukum, aku Tuhan kamu, tengok ada kepala kaki tangan. Tu kita di sunnah tak ikut. Sebab apa? Ini ada kepala kaki tangan makhluk. Allah tak berjirim, tak berjisim, tak berbentuk, tak beranggota. Laisa kamitslihi syai'. Walam yakun lahu kufuwan ahad, Quran kata. Tak ada yang sekupu dengan Allah, tak ada yang serupa, sebanding, tak ada yang sama dengan Allah. Tak sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada apa. Tak boleh kita nak kata Tuhan ada mulut, ada kepala, ada kaki, ada tangan. Tuhan tak ada mulut, tapi Tuhan boleh bercakap. Bercakap bukan syaratnya mulut, bercakap syaratnya sifat kalam tu. Dalilnya tangan bercakap hari akhirat, tangan tak ada mulut. Tak ada pun satu riwayat yang menyatakan Tuhan buat gigi, Tuhan buat tangan pada mulut, Tuhan buat lidah pada mulut, Tuhan buat mulut tu ada air liur. Kalau tak ada air liur, kering mulut. Tak ada riwayat pun di mulut tu ada tangan. Kulit-kulit bercakap, semua bercakap.
Jadi kaum Mujassimah dipanggil tajsim sebab dia mula-mula dia isbat dulu Tuhan ada anggota, hujung baru dia tafwid. Itu bukan salaf. Itu bukan salaf. Salah. Itu salah. Salaf ni tak ada isbat anggota. Tidak mengisbatkan anggota. Bukan kata Tuhan ada mulut, mulut yang layak tak ada. Ya, Tuhan ada mulut, lepas tu macam mana cara mulut, serah pada Allah. Bukan. Tak ada mulut, kemudian serah pada Allah macam mana zat Allah. Begitu, itulah salah. Tuhan tiada mulut, macam mana Allah, serah pada Allah. Tuhan tiada tangan, macam mana Allah, serah pada Allah. Tuhan tiada kepala, tak ada kaki, tak ada mulut, tak ada tangan, tapi macam mana Allah, serah pada Allah. Itu baru salah. Itu baru panggil serah bulat-bulat. Tafwid. Tafwid yang mana serah 100% pada Allah. Kalau Mujassimah dia tak serah 100%. Dia serah separuh je. Dia isbat walau macam mana pun Tuhan kena ada anggota. Walau macam mana pun Tuhan kena ada jirim jisim. Walau macam mana Tuhan kena ada anggota. Cara anggota tu serah pada Allah. Tapi anggota jirim jisim pasti. Itu tak betul lah macam tu. Bukan ahli sunnah macam tu. Itu ahli punah. Ahli bid'ah dalam bab akidah. Ahli yang rosak akidahnya. Yang panggil puak sesat. Yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang di hari ni cuba-cuba nak mengaku ahli sunnah. Hak terbaru nak mengaku Asy'ariyah pula. Dan terbaru juga mengaku orang pondok. Dia mengaku orang pondok, mengaku tak lama dia mengaku keturunan ulama juga. Macam-macam yang mengaku. Padahal fahaman ilmunya bukan daripada pondok. Walaupun kadang-kadang orang tua dia tu guru pondok, kadang-kadang anak tu guru sendiri tapi mengajar di luar, ambil ilmu bukan ilmu di kitab pondok, bukan kitab-kitab ulama turut. Ambil di luar. Apa dah? Nampak tak? Batu ayat dia kan, ayat dia kembali kepada Quran dan hadis. Kita kata kami ahli sunnah tak perlu kembali. Kami duduk dengan Quran hadis lama dah. Quran hadis kami dihurai oleh ulama. Yang kena kembali pada Quran hadis itu antum kalian. Kami tak perlu kembali pada Quran dan hadis kerana kami bersama ulama sentiasa dengan Quran dan hadis. Tak payah kembalilah. Kembali ni antum yang berjisimkan Tuhan tu lah, yang menjisimkan Tuhan, yang menjirimkan Tuhan, yang mengisbatkan anggota pada Tuhan, antum lah yang kena kembali. Sebab pemahaman Quran antum tu salah. Kena ikut pemahaman Quran itu melalui pemahaman ulama. Nak faham Quran kena melalui ulama. Itu cara kami faham Quran hadis. Kami mengaku ikut Quran hadis, antum mengaku ikut Quran hadis. Tapi antum Quran hadis cara antum faham, kami Quran hadis cara ulama faham. Dia ada tafsiran ulama tauhid, tafsiran ulama fiqh, tafsiran ulama tasawuf. Ada Quran yang ditafsirkan oleh ulama tauhid, ada Quran cara penafsirannya melalui ulama fiqh. Ada Quran yang ditafsirkan pemahamannya melalui ulama tasawuf. Kami ikut ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nampak? Begitu. Jadi kami tak perlu kembali pada Quran hadis sebab kami tak pernah pergi mana-mana, kami duduk sini. Antum tu sampai ke negara apa pergi ke Saudi, pergi ke luar negara tu, antum lah yang keluar daripada kepercayaan ulama, keluar daripada ilmu ulama, keluar daripada kitab-kitab Taurat. Antum lah yang keluar. Antum kena kembali betul. Marilah kembali tu seru kepada antum lah. Kami ahli sunnah tak perlu kembali Quran hadis. Kami memang sentiasa berpegang teguh dengan Quran dan hadis tetapi melalui tafsiran alim ulama. Alim ulama ni panggil orang yang pakar Quran hadis tu ulama. Ulama pakar Quran hadis, ayat tauhidnya, ayat fiqhnya, ayat tasawufnya. Jadi ulama pakar tauhid dia tafsir ayat tauhid. Ulama pakar fikih dia tafsir ayat fikih, fiqh. Ulama pakar tasawuf dia tafsir ayat-ayat berkaitan dengan akhlak dan mahabbah dan akhlak. Begitu kami mengikut tafsiran ulama. Macam bapa ni bapa baca kitab betul-betul. Ni ulama kata. Ni syarah matan Ummu Barahim. Tengok. Berapa juta orang mengaji matan Ummu Barahim. Dia tak berani lah. Kadang dia mengaku saya pun belajar je. Belajar kan apa awak tak ikut. Apa? Begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belajar kan? Bukan baca. Jangan saya pernah baca tu kitab Kifayatul Awam, pernah baca dan pernah belajar tak sama. Baca sendiri juga. Kena berguru. Belajar tu dia berguru. Habis situ. Ala kulli hal Tuhan tiada anggota min famin, tak ada mulut.
Wa ainin, Tuhan tak ada mata. Wa uzunin, Tuhan tak ada telinga. Wa ghairiha, dan lain-lain pada tu, kaki, tangan, semua tak ada. Fa kullu ma khataru bi baluka min tulin wa aradin wa qasrin wa sammin fallahu ta'ala bi khilafihi. Maka tiap-tiap sesuatu yang timbul dalam kepala engkau, Tuhan ni macam mana ya? Tuhan hitam ke, putih ke, biru ke, merah ke, hijau ke, kuning ke, panjang ke, pendek ke, cerah ke, gelap ke, semua yang terlintas dalam fikiran awak, semua makhluk. Semua yang terlintas-lintas dalam fikiran, semua makhluk. Semua yang awak dapat gambar, awak sempat bayang, sempat gambar, awak sempat fikir, itu makhluk. Jadi mujassimah ni dia cuba untuk memikirkan Tuhan, cuba untuk menggambarkan Tuhan dengan akalnya yang dhaif tu. Makhluk ni dhaif, mana dapat tangkap Tuhan? Kita makhluk nak tangkap makhluk tak boleh. Akal kita nak tangkap makhluk tak dapat. Setengah daripada makhluk yang tak dapat ditangkap oleh akal, roh, akal tak dapat tangkap, akal tak dapat bayang, akal tak dapat nak tangkap maklumat tentang akal sendiri. Akal tak dapat nak tangkap maklumat tentang roh. Siapa dia punya fikiran boleh bayangkan rupa roh. Bayangkan diri akal. Tak boleh. Siapa dia boleh bayang? Itu makhluk sendiri. Mana tahap makhluk, nak bayang makhluk tu terkadang tak boleh juga. Ni nak cuba bayang, nak cuba fikir barang yang di luar makhluk. Allah. Sebab tu ulama Ahlussunnah mengatakan, barang yang tiada di dalam kepala kamu itulah Allah. Barang yang tak dapat kamu tangkap, tak dapat kamu bayang, tak dapat kamu fikir, tak dapat kamu kenal, itulah Allah. Maka keluar natijah, tak kenal itulah kenal, tak dapat bayang itulah kenal, tak dapat fikir itulah kenal, tak dapat bayang itulah kenal, itulah Allah. Maka buat mujassimah ni dia boleh bayang Tuhan ada kepala yang layak baginya, Tuhan ada mulut yang layak baginya, ada mulut kena ada gigi, sebab kalau tak ada gigi tak boleh bercakap. Ada mulut yang layak bagi Allah, ada bibir yang layak bagi Allah. Bibir kena ada dua, bibir atas, bibir bawah. Bibir atas yang layak bagi Allah, bibir bawah yang layak bagi Allah. Dan Tuhan ada lubang mulut yang layak bagi Allah. Sebab tak ada lubang mulut tak boleh nak bercakap. Kena ada gusi yang memegang gigi, yang layak bagi Allah. Gusi itu ada rahang di bawah gusi, rahang yang layak bagi Allah. Ada sendi yang layak bagi Allah. Ada tengkorak yang layak bagi Allah. Ada urat yang layak bagi Allah. Ada lubang rongga yang layak bagi Allah. Ada kepala yang layak, ada telinga yang layak, ada tekak yang layak, ada tangan yang layak, ada perut yang layak, ada paha yang layak, ada kaki yang layak. Cuma mereka mujassimah dia tak kata Tuhan ada kemaluan. Sebab dia tak kata Tuhan itu ada jantina, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan dia kata Tuhan tak ada misai dan janggut. Tuhan itu tak ada misai, tak ada janggut, tak ada kemaluan, dan Tuhan itu tak ada pusat. Ni adalah kitab dia ni. Kenapa dia tak mengajar kitab tu? Kita tak berani lagi sebab tentu majoriti masyarakat tolak, tapi dia akan mengajar suatu hari kitab tu. Tu ada kitab dia tu kitab tak silap. Siapa? Muhammad bin Abdul Wahab apa siapa dia karangan tu. Kitab yang berdasarkan zahir ayat Quran, zahir hadis mengikut fahaman mereka. Ada kitab tu. Bukan macam tu Tuhan. Itu dah dapat bayang. Walau awak kata yang layak, jangan bayang yang layak. Jangan bayang. Tapi awak sebut detail satu-satu. Mulut yang layak, gigi yang layak, gusi yang layak. Siap satu. Budak tu lukis dah siap. Budak jangan lukis. Ustaz dah larang dah. Jangan lukis. Tak sama yang kamu bayang. Tak sama Ustaz sebut satu-satu. Dah siap, dah complete dah. Puzzle semua tu Ustaz dah sebut. Pak Ustaz bubuh ekor yang layak. Jadi jangan mentang-mentang ekor kita bubuh hujung perkataan yang layak, mubtada'nya awal kalamnya ikut nak bubuh apa? Bubuh yang layak di hujung kepala, kaki, tangan semua bubuh. Tempat berjirim, beranggota, bertempat, berarah, kiri, kanan, depan, belakang, habis duduk. Bukan macam tu cara Ahlussunnah wal Jamaah kenal Allah. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan makhluk, tak sama langsung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis itu dah. Tanazzahu ta'ala an jami'i awsafi khalqi. Maha suci Allah Ta'ala anil mujawazah daripada sekalian sifat-sifat makhluk. Maha suci. Tuhan tak ada kena mengena pun dengan sifat makhluk. Segala sifat makhluk yang baru tak ada pun pada Tuhan. Duduk, bangun, berjalan. Dan segala anggota-anggota tak isbat langsung, tak sabit langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang molek ni.
kita nak duduk sekali dalam syurga, nak bersama Rasulullah, syarat pertama akidah mesti sama. Ni akidah Rasulullah. Ni akidah Ahlussunnah Jemaah. Mana bapa tahu akidah Rasulullah? Bapa jumpa bila dengan Rasulullah? Pula. Dia kata lagu tu pula dah. Bapa jumpa bila Rasulullah? Sedap bapa kata ini akidah Rasulullah. Ini akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Sebab apa bapa kata akidah Rasulullah? Asy'ariyah Maturidiyah antara mereka yang pegang akidah Asy'ariyah, akidah Maturidi, iaitulah Sultan Muhammad Fatih, Sultan Al-Fatih, orang yang berjaya tawan kota Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa Sultan Muhammad Al-Fatih ni? Dia pemuda yang sangat-sangat soleh, yang diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya suatu hari ni akan muncul sebaik-baik pemerintah. Tak ada pemerintah yang baik macam dia, takkan jumpalah kamu. Dan pemerintah itu dapat tawan kota Konstantinopel. Pemerintah itu memimpin sebaik-baik tentera dan dialah sebaik-baik pemerintah. Sahabat bila dengar hadis ni, sahabat cepat-cepat pergi serang kota tu sebab angan-angan cita-cita nak dapat gelaran sebaik-baik pemerintah. Tapi semua tak berjaya. Sebab apa? Kerana bukan awak hero dalam ceritanya. Wahai sahabat, cerita hero dalam cerita hadis itu kena kepada Sultan Al-Fatih. Dan mana bukti dia sebaik-baik pemerintah? Pertama, dia dapat menawan kota Konstantin. Sebelum itu, dia dah menguasai tauhid, fiqh, tasawuf semasa dia sebelum balik lagi. Ini ada dalam sejarah dia. Sebelum balik tu pandai dah fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf, dah pandai. Kata Tok Guru Baba, dia kilik kitab besar dah masa kecil. Oh, hebat dia. Dan seumur hidup sejak balik sampai mati tak pernah tinggal semaya. Oh, biasa Baba tak pernah tinggal semaya. Okey. Sejak balik sampai mati tak pernah tinggal solat jemaah 5 waktu. Walau satu kali. Walau demam, walau sakit, tak pernah tinggal solat fardu jemaah. Secara jemaah tak pernah tinggal. Tu Sultan Al-Fatih. Apa lagi? Satu lagi. Sejak balik sampai ke akhir hayatnya, Sultan Al-Fatih tak pernah tinggal tahajud walau satu malam. Tak pernah sejak balik. Mana dia dah istiqamah tahajud sebelum balik lagi. Sebelum balik sampai ke akhir hayat, istiqamah tahajud tak pernah tinggal walau satu kali. Tengok, Nabi dia bukan iktiraf calang-calang orang. Dia iktiraf orang yang layak dia iktiraf. Kerana apa? Kerana Nabi yang iktiraf. Maka bila Nabi iktiraf Sultan Al-Fatih berjaya tawan kota Konstantinopel, maka awak ingat akidah Sultan Al-Fatih salah. Macam mana orang yang dapat pahala tawan kota kalau akidahnya sesat? Macam mana orang ni nak dapat pahala sembahyang tahajud, pahala sembahyang fardu, pahala sembahyang jemaah kalau akidahnya sesat? Kalaulah Nabi kata dia sebaik-baik pemerintah, nombor satunya mesti akidahnya sebaik-baik akidah. Itu fakta dia. Takkan itu tak boleh fikir. Takkan itu pun hadis juga. Itu boleh faham sendirilah. Cukup dengan hadis itu kita faham mengikut apa yang ulama tafsir. Memang jelas sangat-sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa? Iaitulah Sultan Al-Fatih akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Siapa iktiraf Sultan Al-Fatih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa dia kata sifat 20 sesat, sifat 20 bid'ah, maka Asy'ariyah Maturidi sesat dan bid'ah. Siapa-siapa berakidah dengan akidah Asy'ariyah Maturidi pun bid'ah juga. Maka Sultan Al-Fatih pun sesat juga. Bila Sultan Al-Fatih sesat, siapa iktiraf Sultan Al-Fatih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun sesat. Pak Rasulullah dia cakap dia main nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataan Nabi itu wahyu daripada Allah. Sarah, jelas ianya wahyu. Maka kalau Nabi bohong, Nabi sesat, Nabi bohong, maka Allah Ta'ala pun bohong. Allah Ta'ala lah yang sesat. Na'udzubillah min zalik.
Bagi babo sifat 20 ni terang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak nak dalil apa lagi? Hadis ada dah, bagi Quran dah. Nak apa lagi? Ulama pun ada. Jelas, ikat mati. Nak kata apa lagi? Nanti dia akan pusing cerita Sultan Al-Fatih akidah lain. Cakap macam mana pun, dia dah ada. Sultan Al-Fatih dah keluarkan matan akidah mursyidah. Dan mafhum daripada akidah mursyidah itu tarekah Asy'ariyah Maturidiyah. Mafhum daripada akidah mursyidah. Akidah mursyidah itu ciptaan zaman Sultan Al-Fatih sendiri. Yang diagungkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri. Matan akidah mursyidah. Yang mana mafhumnya tak lari dengan matan Ummu Barahim. Mafhumnya tak lari dengan matan Aqidatul Awam Tauhid. Mafhumnya tak lari dengan matan Jawharatul Tauhid. Itu semua matan-matan akidah Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Habis itulah nak baca kitab yang kedua. Wa dalilu ala wujubil mukhalafati lahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu nak baca kitab Muhimmah pula. Muhimmah. Lewat sikit dah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi bapa jelas dah. Kalau boleh minta tolong siapa pandai kerak-kerak hak sana. Sipek. Kerak video hak sana. Hujah. Apa dalil benarnya sifat 20 ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat 20 daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah akidah Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih diiktiraf oleh Rasulullah, Rasulullah diiktiraf oleh Allah. Selesai masalah. Sultan Al-Fatih diiktiraf oleh Rasulullah, Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka faham di sini Rasulullah wahyu daripada Allah, cakapannya Rasulullah diiktiraf oleh Allah Taala dengan sebab ada mukjizatnya. Jelas. Nak gapo, nak pusing kok mana pusing lah tak jadi. Jangan buat bijak kita lah dengan ulama. Jangan. Tak pandang ngaji. Tak pandang ngaji. Bukan duk main kaji. Orang tak pandang mengaji, antum tak pandai kaji. Kaji tu buat tesis tu set mengkaji. Allah, tesis ni bukan set mengaji, set mengkaji. Kena salah. Mengkaji. Baca-baca, fikir sendiri. Ini geng ulat buku, majoriti kebanyakannya geng-geng buat tesis ni geng baca. Geng membaca, ia baca internet, ia baca kitab, ia cantum-cantum. Geng membaca, mengkaji, bukan geng mengaji. Bila mengaji berguru. Saya Asy'ariyah Maturidi tanya, mana guru Asy'ariyah antum? Tanya situ kalau nak hujah, katanya hak tu je lekat situ selalu dah. Kalau lah dia sebut guru Asy'ariyah saya, si fulan. Okey, guru Asy'ariyah awak dia mengaji dengan guru mana pula? Dengan guru mana pula? Kalau nak sedap lagi berdebat macam ni. Kita ahli sunnah bawa guru Asy'ariyah kita, antum mengaku Asy'ariyah, bawa guru Asy'ariyah antum. Oh, itu tentu tak boleh buat dia. Kami bawa guru Asy'ariyah kami dan bawa sanad tauhid Asy'ariyah. Contoh babo pernah ambil tauhid daripada Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh. Pernah ambil tauhid dengan Tuan Guru Haji Hasan. Tuan Guru Haji Hasan ambil daripada Allah yarham Haji Sekam. Haji Sekam ambil daripada Syekh Ismail Al-Fatani Al-Makki, ulama besar di Mekah. Yang mana sezaman dengan Syekh Yasin Al-Fadani, musnid dunia. Bila kena Syekh Yasin, bila kena Syekh Ismail, selamatlah kita, selesai dah. Sebab apa? Sebab mereka itu sanad dia muttasil, berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut rawi tauhid dia tu berhubung siapa kepada ulama yang mana ulama ini muktabar. Jelas. Boleh. Okey, antum sebelum nak debat, ya kena bahas anak ilmu dulu. Okey, nak bahas apa? Nak bahas sifat 20. Okey, sifat 20 yang saya nak bahas, saya mengaji daripada mana? Antum daripada mana? Okey, sila nyatakan guru antum. Begitulah. Ini guru tauhid saya. Nampak nak mengaku Asy'ariyah. Tak boleh nak mengaku lah Asy'ariyah. Asy'ariyah ngaji dengan siapa Asy'ariyah? Mana guru Asy'ariyah awak? Siapa guru Asy'ariyah awak? Siapa guru mazhab Syafi'i awak? Siapa guru akhlak awak? Awak akhlak baik, awak senyum. Siapa guru awak guru akhlak awak? Kitab mana? Akhlak awak kata awak buat akhlak baik. Mana guru akhlak awak?
Semua kena ada guru. Geng selamat, geng mengaji dan geng beramal. Ini bukan masuk dalam geng beramal, bukan geng mengaji. Mengaji pun tidak lagi mana nak beramal. Ini geng mengkaji. Mengkaji, mengkritik, mengkaji, mengkritik. Geng banyak persoalan. Kenapa? Persoalan banyak, mengaji malah. Gilah mengaji. Pergi mengaji. Geng banyak mengkaji, bukan geng banyak mengaji. Banyak kaji tak ada tok guru, sesatlah jawabnya. Tu je duk pening tu. Apabila dia pening, suruh masyarakat pening. Cuba tuan-tuan fikir, maulid daripada mana? Allah. Dia ingat ulama dulu tak fikir macam dia. Ulama dah selesai banyak semua. Soalan antum dijawab oleh semua ulama. Cuba tuan-tuan fikir, maulid tak ada zaman Nabi kan? Macam mana ada maulid? Nampak? Antum pun tak tahu. Memanglah awak tanya dia. Awak duduk atas kursi. Awak duduk atas meja. Apa awak tanya pendengar? Dia tu nak ambil ilmu pada awak. Patut dia tanya awak ni, awak tanya dia. Tu dah dia tak boleh jawab. Kalau awak nak tanya dia, video duduk atas kursi tu. Awak duduk bawah. Ni dia tanya masyarakat. Ni tengok. Mana dalil tahlil? Tanya duduk bawah. Posisi pun tak betul lah tu. Nampak dah? Kena tanya tok guru, tanya ulama, tanya orang pandai, tok guru alim-alim lah. Kita babo ni baca kitab hak tobik itu pun je. Nampak tak? Habib Umar pergi jumpa Habib Umar duk kata kat belakang, pergi jumpa Habib Umar. Berapa puluh tahun duk kata kat Habib Umar tu. Pergi jumpalah Habib Umar. Duk kata ke babo pergi jumpa dia lah. Tak nak jumpa. Pergi debat, tak nak debat dengan babo pergi jumpalah. Babon pun tak pandai. Daripada debat dengan baba, baik debat dengan tok guru baba. Sedap lagi awak kan. Debat kan awak kan hebat. Baba ni tak hebat, debat dengan tok guru baba dah. Baba ni baca kitab itu aja. Begitulah nah. Tengok kitab Muhimmah Allah. Biarlah demo yang mengkaji tu biar ke dia. Kita mengaji cara kita nah. Doalah. Mudah Allah Taala buka hidayah pada kita dan mereka semua insya-Allah. Berjaya dan selamat kita semua insya-Allah nah. Orang yang ikhlas tu yang buka jalan. Kemudian masuk pada kitab Muhimmah, inilah kitab yang dinamakan dia Muhimmah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mana dah? Muka surat awal lagi dah. Memang masih lagi muka surat hak depan ni. Muka surat hak depan ni. Ada gambar macam masjid tu dah. Gambar macam masjid tu. Betul dia tu. Nah, bagi ke berapa ustaz tu? 7 dari atas. 1 2 3 4 5 6 7. Dia mampu api bunyi dia tu. Dia kena baca. Tapi kerja tak masuk lagi ni. PC tak ada api dah. Agak dia habis kita sebelum nak habis api. Kipas api tu habis dah. Peti-peti sejuk ke bodoh tutup. Musim panas. 7 dari atas. 1 2 3 4 5 6 7. I'lam saudara. I'lam bismillahirrahmanirrahim. Muka surat yang mula-mula iaitu muka surat 2. Kulit tu muka surat 1. Muka surat mula-mula yang ada gambar macam masjid tu. Macam masjid, gambar kubah masjid ni. Mula-mula. Nah. 7 dari atas ni. Katanya musannif rahimahullah taala, i'lam. Ni. Nak sedap ni, nak masuk tempat sedap. Ni sedap belaka kita ni. Ni, i'lam. I'lam fi'il amma daripada alima ya'lamu fi'il ammanya i'lam. Situ juga hamzah atas dah. Tapi kita nak bacanya i'lam. Artinya ketahui olehmu hei orang-orang yang nak beruntung dunia akhirat. Jumpa kedak lagi tu. Lagi tu 7 daripada atas. Ketahui olehmu, hei orang-orang yang nak beruntung dunia akhirat. Itulah mu. Siapa dia mu? Hei orang yang nak untung dunia akhirat, marilah tahu. Tak si untung, tak usah tahulah. Kalau nak untung dunia akhirat, marilah tahu. Itu dia. Ketahuilah olehmu, bahawa sungguhnya demi Rusyan, derhaka perempuan akan suaminya, suami perempuan itu, memberi fatwa oleh beberapa ulama. Yani ulama tolong bui hukum, tolong bui fatwa, tolong royak hukum, apakah dosa
apakah kesan, apakah jenayah bagi kelakuan orang deraka. Apa hukum deraka? Apa hukumnya dia? Apa hukum dia? Apakah dosa bagi orang-orang deraka? Siapa orang deraka? Perempuan. Deraka kau siapa? Suami dia. Dosa dia apa? Tu dosa deraka tu gapo retik? Apakah dosa-dosa yang menyebabkan perempuan itu deraka pada suaminya? Itu dia. Kena tahu. Iaitu setengah daripada dosa yang amat besar. Tu ulama buat lebih hukum. Siapa deraka suaminya tak mudahlah. Bukan kerja mudah, bukan kerja perih, bukan kerja lekeh, bukan kerja ringan. Deraka lelaki bukan kerja ringan, kerja berat, iaitu dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Dosa besar. Siapa deraka pada suaminya, hukumnya dosa besar. Lepas tu kena ngaji ya, kena ngaji. Kena pakat-pakat sebar. Ilmu tauhid, ilmu kitab muhimmah. Biar tak jatuh dalam dosa. Tak reti tauhid pun dosa besar, boleh jatuh kupu lah. Tak reti muhimmah pun bimbing-bimbing takut jatuh dosa besar. Tak reti. Dia tak tahu dia duduk deraka suami dia. Lepas tu terima kasih kepada mereka yang tolong share video kita, pengajian kita, live kita. Sebab apa nak? Kerana hak tu kan share, hak tu kan like ni, dia nak suruh orang ramai mengaji. Nak suruh ramai tersebar majlis ilmu. Nak suruh ramainya taubat daripada dosa. Nak suruh ramai tak jatuh dalam dosa. Ni hati-hati yang murni. Barakat mereka yang tolong sebar majlis kita pada batin ni. Mereka tolong share, tolong like. Minta-minta baba ni tu Harry baiki jadi baik, boleh beramal dengan ilmu yang baba yang sedikit. Berkat orang-orang yang tolong sebar majlis ilmu pada batin ni, berharap antum semua dapat beramal. Berharap kita yang hadir dalam majlis ilmu ni, Tuhan jaga suami kita, isteri kita, anak kita, ibu bapa kita, keluarga kita, semua umat Nabi Muhammad, jiran-jiran kita, Tuhan jaga belaka. Berkat orang yang masuk dalam majlis ilmu, berkat orang dalam hak mengaji, berkat orang yang sahabat majlis ilmu, berkat orang tolong share, orang tolong like, orang tolong komen dengan komen yang baik-baik, berkat orang tolong doa, berkat orang yang komen dengan komen yang positif, berkat orang yang tolong catat dobit. Insya-Allah berkat antum semua, masing-masing ada berkat. Kita ada berkat, tuan kita ada berkat, hak mengaji ada berkat, hak baca kitab, semua ada berkat belaka. Kita pakat-pakat tupai berkat. Sikit-sikit sorang. Puak kita ni ada dosa belaka, apa ada berkat belaka. Dosa cara dosa, berkat cara berkat. Maka kita bergabung sama-sama keberkatan kita, kita minta berkat amal-amal Tuhan jaga kita, keluarga kita. Dan berkat Tuhan jaga keluarga kita, minta biar kita ni jadi asbab Tuhan jaga keluarga orang lain. Dengan cara kita share, kita sebar. Biar selamat belaka. Biar orang tahu bab dosa ni. Ni tak tahu, duk sibuk kau cari dunia saja, hak akhirat tak tahu. Sibuk duk baca surat khabar akhirat, tak baca surat khabar. Apa sibuk baca surat khabar dunia, lupa nak baca surat khabar akhirat. Ni kita ni surat khabar akhirat. Setengah daripada khabar akhirat, dia cerita bahawasanya deraka isteri kepada suami, setengah daripada dosa yang amat besar. Bukan besar saja, duk pergi bubuk amat taukid. Besar sungguh ni, bukan besar biasa-biasa. Tuhan kata kalau tak taubat, kalau Tuhan tak terima apa, masuk neraka lah. Dosa besar ni. Dosa besar ni azabnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Neraka ni sakit, tuan-tuan dan puan-puan, jangan buat biasa. Gapo gak dosa besar ni? Apakah dosa besar yang isteri buat kepada suami dia? Apakah dosa besar yang isteri buat pada suami dia? Gapo dia? Iaitu setengah daripada dosa besar. Gapo dia? Jadi derakalah ia, tengok di kitab. Jadi derakalah ia perempuan. Setengah daripada dosa besar tu. Sebab apa? Sebab menegahkan, melarangkan, memarahkan, menegah, marah, larang akan suaminya, suami bagi isteri, marah, tegah, larang daripada mengambil kesukaan. Suami nak suka dengan dia marah. Apa sengih-sengih? Orang tengah stres ni. Kadang-kadang dia tak marah dengan mulut, dia marah dengan muka. Suami dia senyum, dia tarik muka. Orang nak ambil kesukaan pada awak tak boleh. Nak ambil kesukaan dengan cara melihat. Kadang-kadang nak ambil kesukaan dengan cara menyentuh. Habis nak sentuh pipi awak boleh. Tak payah sentuh lah. Saya tengah rimas ni. Sudah lah. Nampak? Dia dengar tidur, apa-apa gosok kepala. Oi, tak payah main kepala saya. Haram.
Lelaki nak ambil kesukaan di atas isterinya, pegang telinga sikit boleh mek ya. Oh tak payah. Tua-tua pun galak. Allah. Tua pun bini ni kau awak isteri saya. Nafkah zahir, nafkah batin saya hidup bui tak kena setuh tak leh. Oh tak setuh. Dosa. Dosa besar. Kecil-kecil tu. Tu dia. Boleh tak abang nak main hidung sikit, nak main hidung. Tak payah main hidung saya. Saya nak cuek hidung mek ayah sikit. Tak payah. Oh geli tua-tua pun galak lagi. Aduh mek ayah. Mek ayah umur 40, habis umur 50, biarlah. Nak main juga. Tak boleh. Apa mek ayah ada tarik lalak. Tarik lalak hak timbul, hak butir tu. Duduk atas hidung. Abang nak tekan tarik lalak tu boleh abang gerai. Tak payah main tarik lalak saya. Tarik lalak atas hidung, hak bulu tu. Nak tekan tarik lalak boleh pun nak. Ni suih gapo ni abang nak tanya. Suih gapo tak payah main marah berdosa. Abang nak main suka dengan dia. Marah. Dosa besar. Kenapa? Kenapa dia bawa tiak tu abang nak setuh boleh tiak. Tak payahlah saya geli. Oh sibuklah duk main tiak orang. Nak suami nak tekan di mana, nak cuek di mana daripada tubuh kita boleh. Dia celah tiak, dia celah tu, celah ni, celah ling. Ikut suami lah. Nak kena bagi, kena senyum. Begitu. Tak payahlah. Sibuk nak main tarik lalak orang. Beli kat kedai lah tarik lalak awak tu. Dia tak ada tarik lalak, main tarik lalak saya. Sombong awak. Mentang-mentang awak ada kelebihan. Apa kelebihan awak? Tarik lalak lebih. Atas hidung pula. Kita nak main tak bagi. Kedekut lah. Biarlah kedekut tu. Minta dengan Allah. Tarik lalak biar Allah buat atas hidung awak. Main tarik lalak orang. Marah orang main tarik lalak dia. Berdosa. Dosa besar. Rupa-rupanya boleh masuk neraka si isteri dengan sebab larang suami main tarik lalak dia. Main pipi dia. Ni nak main lesung pipi ni apa dia ni telaga buruk ke apa ni lesung pipi. Sibuk main pipi orang. Duk nampak pipi besar, nampak kembung. Dia gerai nak cubit pipi dia ni ada gapo. Tak payah. Sibuk cubit pipi orang. Pipi dia dah ada dah. Marah dosa besar masuk neraka. Masuk neraka. Sedih Khalid bocum jerit Khalid Allah. Nampak tak? Tengah pada dosa besar. Nampak tak dosa besar? Mana setengah daripada ambil kesukaan? Ya beri contoh sini. Sama ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak? Sama ada tengok. Kesukaan tu diwati. Jangan baca duti, ada orang baca duti. Apa duti? Duti ni apa ustaz dia duti? Ada manusia bahasa duti. Duti bahasa Inggeris. DUTI. DUTY apa? Tugas. Duti tugas bukan. Ni diwati baris baca duti pernah. Gege. Setengah daripada tugas dosa yang amat besar. Setengah sama ada duti tugas bukan. Bukan duti masalah tu. Duti sini dengan bukan duti diwati jimuk lah. Setengah daripadanya ke dia jimuk. Sama ada jimuk. Abang nak tidur dengan demo malam ni boleh. Nak peluk demo. Nak jimuk dengan demo boleh. Tak sah. Bapa awak tak sih jimuk dengan abang? Tak sih. Sakit tak? Sehat malam. Sakit tak ada sakit ke apa? Bapa tak sih jimuk? Tak sih. Takut nak beranak, malah beranak. Tak sih beranak pun tak apa. Ya ada cara tak beranak tidur. Tak sih malah nak mandi wajib. Tidur dalam limut dia kita dalam limut kita. Tuh peluk kita. Dosa besar. Itu dia. Dia ada orang nak comel saja, comel putihnya. Dengan pipi comel, tubuh comel, muka comel, nak tidur tak leh kata. Comel saja. Buat gapo comel tadi nak tidur.
Pergi jual kedai lah comel tak ada nak guna. Pek dah apa comel tak ada nak guna. Nampak? Tu dia. Kita nak tidur tak boleh dengan dia. Biarlah gelap tu hitam manis pun tak apa asal boleh tidur. Tok guru baba kan. Guru baba ni ya anak dia gelak sikit. Jadi dia nak suruh nikah dengan anak dia puasa. Dia kan. Baba ada masa tu. Dia tak apa. Orang puai gelak ni serupa, jangan gelak putih serupa. Apa? Tutup lampu serupa dia kata. Isu tutup lampu. Jadi gelak kau putih, kau kelabu, kau kulit merah, kau kulit hijau kau. Katuk lampu serupa ya aku perempuan. Apa dak gigi sengit, gigi betul, gigi belok, hidung betul, hidung kembang, hidung kepek. Pipi bulat, pipi kuruh kau. Kulit bulat, kulit putih, kulit gelap. Katuk lampu serupa ya. Ni dak putih-putih. Tu dia. Apa dak? Apa? Tak leh lagu tu. Dosa besar. Nah. Tu dia. Kita kena tunai lah. Suami nak cuek tu, nak cuek ni. Selagi mana mampulah, kalau tak mampu tak apa. Nampak? Kalau benda tu kita jijik, tak boleh lah benda kita jijik. Kita tak mampu, kita jijik. Benda hak bukan di bawah kuasa kita. Benda tu jijik. Tak boleh. Suami kata, boleh tak kita nak main Dubai hidung demo, kita nak korek. Tu kita rasa nak mutuh bah, tak usah lah bah. Kita tak boleh main korek-korek hidung lah tu. Tak boleh, dia jijik. Itu tak apa lah. Awak kan lah. Kita maaf bah, kita jijik, kita nak mutuh. Suami nak main, korek hidung teruk suami dia. Hingu saja ni. Misal. Isteri tak boleh pergi. Isteri boleh tak apa. Saya kata korek hidung kita. Korek lah. Korek elok kiri pula ben apa dak berhi korek bilicing gitu ya. Nampak tak apa. Nampak? Nampak. Ada orang yang jadi jijik. Orang korek telinga yo tak usah korek telinga saya jijik, saya tak boleh. Orang korek telinga, orang korek hidung jadi jijik, so nak motor. Tak boleh dah motor dia jadi pening, nak motor pening. Tak boleh. Ada orang korek hidung, tanda cinta. Pelik-pelik suami isteri. Tak apa, suami pun masuk, isteri pun masuk, tak apa. Biar orang panggil sama-sama suka lah. Jangan kita suami suka, isteri tak suka, jangan. Isteri jijik, suami okey. Suami pun dia kena jaga, jaga isteri. Main korek-korek hidung, isteri jijik tak sah lah. Lagu tu. Kalau suami, isteri okey tak apa. Atau isteri okey, suami pula tak okey, tak boleh juga. Tu dia. Biar sama-sama terima gitu Nampak? Tapi suami pun kena cerdik lah. Tengok juga isteri hari ni isteri letih. Duk basuh pinggan, anak teriak pas hari minggu pula kena masak molek. Isteri letih lembek dah isteri. Macam sutung dah isteri. Nak hacur isteri pas menyapuh lagi. Suami duk goyang kaki. Kata. Malam ni tu. Masuk jabat tu malam ni tu. Ingat tu mek yah weh dah. Pukul 9.30 tu jangan duk lewat-lewat. Mayah kata lembek dah weh. Lembek dah beh. Malam ni beh. Tak ada cuti kan beh. Lembek. Oh malam Jumaat mayah weh. Orang tak cuti malam Jumaat ni malam wajib. Aduh. Tidak sunat dah. Pula dah. Maka suami pun kena cerdik juga. Kalau kita nak minta tengok kondisi isteri. Oh ya khali, ya basuh pinggan, ya basuh, ya menyapuh kemah rumah. Nampak? Lembek lah bini hari tu. Anak 7 anak. Allah 7 anak. Tak tidur ni bah kita ni. Kau abang nak kita nak ayat kita letih. Letih pun demo tidur. Nah, kita nak jimat dengan demo juga, nak tidur dengan demo juga. Oh, ya letih itu. Kacau wali suami cerdik. Cerdik. Deh. Malam ni malam Jumaat. Kita bimbel lah kalau isteri kita letih. Kita basuh pinggir. Gitu. Kena cik abang saya ni babo. Hari Isnin, hari Khamis aja yang basuh pinggir. Ya Allah dah tu. Dia nak suruh demo buat kerja molek. Nak suruh demo masuk kerja. Dan biar demo tu tak letih. Bila masuk jabat nanti. Maka suami basuh baju, basuh pinggir hari tu. Nah, hari-hari kau molek.
Biasa isteri tergodok oi abe abe kita Allah. Kena banyak letih kan? Tak letih, tak letih. Petang ni abe ingat nak pergi belanja. Bodoh. Bayah nak makan apa? Bayah kata nak makan kek petang. Beli kek. Ia bertenaga gitu. Kena bijaklah, kena ringankan tulang isteri tu. Ni dok wak isteri supaya hamba malam nak tidur dengan dia pula dah. Mikir kat kita pun. Tidakkah kita ni jadi ketua yang zalim, bos yang zalim? Tidakkah kita biasa hijau? Kebanyakan kita duduk hijau kilai, masuk jabat hijau kilai. Kita suka bos yang jenis tekan ke? Suka bos yang jenis pandai jaga pekerja? Tak suka bos kan? Bos yang bahasa dia panggil bahasa jabat tekan pekerja panggil apa? Bukan tegah, tekan. Kok orang putih? Tekanan, pressure. Kenapa tekan? Push. Duk push. Hijau. Malam ni nak masuk jabat pun duk hijau. Oh, serabut buah lagu tu. Oh, serabut lah. Hijau. Basuh. Pas malam masuk jabat pula. Allah. Nak rehat bila pekerja dia mau. Kena pandai lah. Batu syarikat yang berjaya. Syarikat ni termasuk di keluarga pun syarikat juga. Keluarga termasuk dalam syarikat yang berjaya. Keluarga yang berjaya, dia pandai ambil hati pekerjanya, pandai memahami pekerjanya, tahu pekerja letih, tahu pekerja suka apa gitu. Baru sedap pekerja tu nak hijau. Oh, baru mesra layannya. Baru suka. Pada kadang-kadang suami dia tak kisah. Isteri masak, isteri kuk kening, janji dia suka. Itu bukan macam tu. Isteri sakit, isteri letih, isteri tak selesa. Cara apa isteri janji aku tu selesa. Tak sedap bagi apa lagu tu. Jimat lagu tu tak sedap. Kita suka, dia derita, itu tak sedap. Sedap itu kita suka, dia suka. Kita minat, dia minat. Kita gembira, dia gembira. Kita nak, dia nak. Itu baru happy. Gembira tu baru suka. Ni kita nak, dia tak si. Kita suka, dia benci. Kena tolong menolong. Itulah bos yang baik. Baru betul. Kita pak kerja tak suka bos yang tegah-tegah. Kita duduk di rumah jadi bos yang tegah, bos yang zalim. Bos yang perangai macam Fir'aun. Kena jadi bos hak perangai macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami, menolong, membantu. Bukan menzalimi, bukan menekan, push, bukan begitu. Apa dak? Kena pandailah. Nampak? Begitu. Kena pandai ambil hati. Kena pandai tengok keadaan. Tapi ada kok saat-saat yang menyedihkan. Bila apa saat-saat menyedihkan? Kita basuh pinggir. Ni siapa jadi suami ni pernah mengalami. Basuh pinggir, basuh baju, petai tu pergi belanja pula petai. Belanja petai. Kau malam tu minta maaf. Apa pula? Mari bulan. Allah. Air mata lah. Habis tu kat ahli 2 gelas dah ni tak apalah. Habis tidur dalam selimut. Jerit lah. Mak kan tak ada rezeki. Bukan salah dia. Tetapi isteri tu cerdik. Oh, tak puas hati saya nak layan juga suami saya malam ni. Boleh layan dengan cara mari bulan. Boleh layan. Tangan ada, mulut ada, peluk, cium, wak lagu mana. Ya pandai. Tu isteri. Sebab apa? Dia teringat jasa suami baik dia tu. Gitu. Nampak tak? Jadilah bos yang seperti Rasulullah. InsyaAllah antum akan dapat isteri yang seperti Aisyah. Khadijah. Khadijah ni dia orang panggil hak sebelum ni dia tak ada anak. Dia panggil apa? Bukan tak ada anak juga. Ya panggil
kurang anak dengan orang panggil apa? Dengan tok laki dulu tu nisbah anak tu kurang jaya. Kita kecil kita. Kurang jaya. Nisbah duk dengan Rasulullah ni banyak anak duk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Khadijah tua. Jadi Khadijah tu berahi ke Rasulullah sebab apa? Cuba kita mikir. Jadi berahi tidur dengan Rasulullah, jadi berahi beranak. Jadi berahi beranak dah tua dah. Ya perempuan ya kau tua kau tak siap beranak. Jadi berahi beranak sebab apa? Sebab jatuh cinta dengan akhlak perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bining tu nak tidur dengan Rasulullah. Bining tu duk nak ke Rasulullah. Tua. Aisyah tu duk minta siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, boleh tak malam ni nak minta tahajud? Malam mulia ni ingat nak sembahyang tahajud, boleh ke? Ikut Aisyah kan nak tidur. Dah kalau Rasulullah nak tahajud, kita nak tahajud dengan Rasulullah. Tengok. Siapa balik Rasulullah tu tolak. Minta izin nak tolak pun. Aisyah kata tak apa. Balik dia nak tidur lah dengan Rasulullah tu. Tengok. Jadi orang tino tu nak. Lepas tu dia kalau kita berjuru, tak usah kita orang jatuh, orang tino tu minta. Lepas tu dia ada cerita nanti di belakang, perempuan bila dia minta tidur dengan suami, dapat pahala umrah. Memang suami dia gembira. Meletup bom. Jaranglah. Isteri minta tu jarang. Melainkan kau baru bini tu tak apa. Dia boleh anak, tak apa nak minta dah isteri. Dia takut beranak, sakit beranak, serabut dengan jaga anak. Dia tak ada minta anak. Tapi kalau isteri tu minta, dia dapat pahala umrah. Kalau kita pergi buat umrah sendiri, boleh tentu lagi ikhlas. Kata ikhlas, khosyak kata khosyak. Pas dengan duit lagi, dengan belanja lagi. Pas kalau cukup rukun, cukup syarat, baru boleh pahala. Hak ni minta nak tidur dengan suami, minta nak wati dengan suami, boleh pahala umrah. Nanti dia akan royak belakang nanti. Nak kau tidur malam ni, tidur dua. Nak tak? Abang pun jadi pada Rasulullah. Malam ni malam ibadat ni. Kita tahajud buat nak kira. Suami isteri kata, ikut tak apa belakang. Nak wati lepas tahajud pun tak apa. Boleh tak? Kita jemaah dah. Jemaah. Lepas jemaah, lepas tu sembahyang, hajat, sembahyang, taubat, sembahyang, tahajud. Lepas tu doa, lepas doa, salam, siung tangan. Kita, kalau babo, salam dengan zaujah. Zaujah siung tangan isteri, siung tangan babo siung tangan dia balik, dia siung tangan babo balik. Buat gitu lah. Supaya orang tua babo pun buat gitu juga. Kita buat gitu. Sebab apa? Sebab isteri pun ada berkat juga. Kita siung tangan isteri pula. Anak murid ada berkat, isteri ada berkat. Tak salah kita siung tangan anak murid kita, tak salah kita siung tangan isteri kita, siung tangan anak kita, tak salah. Mereka juga ada berkat. Saling menghormati. Itu dia nak boleh. Itu dia. Lepas siung tangan berdoa, bab doa, siung dahi, siung pipi, minta maaf, peluk. Dia siung pipi, peluk kat. Tajuk pun sudah dah. Jadi hijau sudah. Itu dia. Berkat. InsyaAllah benih tu benih yang solehah. InsyaAllah. Aduh. Nampak tak? Itulah. Kalau beramal, hak muhimah. Tu duk royak tempat sedap bening, tempat tak sedap tak royak lagi. Ya ada juga ni cerita tempat tak sedap tu. Hingga bila Tok Guru dulu dia baca tempat tak sedap. Maka berkata, tak sebening dah. Pula saya. Kok tu pula? Ya ada tempat tak sedap dia. Tempat ujian. Bening tu gitulah. Tempat suka pun ada. Tempat ujian pun ada. Bila sebut tempat suka berasa nak bening. Berasa apa? Tak ada kau babo orang tino sore cari kita babo. Tak ada kau babo orang jatuh sore-sore mari lah weh. Bila cerita tempat sedap bini. Cerita tempat tak sedap bini. Hak ni kau dah. Berasa nak bercerai lah weh. Untunglah demo orang tak bini. Bila cerita tempat tak sedap bini pula. Tempat sakit bini. Ada. Siapa-siapa sayang kita sendiri ni, sayang babo sendiri. Tok guru dah.
Hidup royak kan murid dia sedap lah dia mau tak bin. Kita ni kat duk bin ni serabut dah weh. Ayo mari jaga-jaga. Mari orang bukan manusia lemah. Mari cerdik, mari tak cerdik nama dah. Ramai mana kita dengar orang bin ni dah. Dia royak ke sain dia hak tak bin ni. Sedapnya demo tak bin ni. Kawan ni kat hak bin ni serabut lah weh. Tengok. Pula dah. Kok tu pula dah. Gitulah manusia. Kain tak bening, nak bening dah bening dah nak duduk sorang pula. Paduk sorang bercerah padai duduk sorang nak bening pula. Payah nak kena manusia. Payah nak amal sifat bersyukur, sifat qanaah ni. Habis itu. Kalau gitu setengah daripada dosa besar meneguh suami daripada nak ambil kesukaan di atas diri dia isteri. Tu dia. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia. Habis itu. Lepas tu kita suami pun kena cerdik lah. Isteri sakit ke isteri uzur. Janganlah kita. Lepas tu siapa yang nak lepas nafsu saya ni? Isteri tak sih. Ya macam-macam cara lain banyak lagi. Nampak tak? Cara lain banyak lagi. Tu dia. Royak ke isteri molek. Royak molek. Ambil hati dia molek. Kita pergi dengan pengah dengan backing sekali dua. Tak apa lagi. Lama-lama tak boleh pergi juga dia. Pun sebab pekerja. Bah duk marah pekerja. Marah. Tengah dia boleh. Tak apa lagi. Mari 2-3 boleh. Berhenti kerja dia. Tu dia. Janganlah putus. Kita ni nak tidur dengan isteri. Nak wati isteri. Nak duduk dengan isteri. Biar dia tu nak juga. Bahkan dia tu nak lebih pada kita. Gitu Bagaimana biar dia nak kita ni baik. Biar kita persembahan kita suami depan isteri, biar siapa isteri kita kata tak saya cari dah lain. Ni lah sorang-sorangnya. Aku kalau terlucuk ni tak ada dah. Kalau terlucuk ni tak ada. Ni kadang-kadang suami isteri dia minta cerah. Tinggal saya baik cerah. Tinggal kita. Alhamdulillah lah. Nak bodoh. Zaujah kita ni, mama bapa ni dia tak pernah minta tinggal. Tak pernah tubik lah di mulut dia tu. Masya Allah 8 tahun nikah dah 8 tahun kahwin. 4 orang anak ni. Tak pernah di mulut dia kata tinggallah kita cerahlah. Tak tahulah dalam perut dia tu. Di mulut dia tu tak pernah keluar. Begitu juga balik zaujah. Awak pun kena berjuh sehabis-habis berjuh, cantikkan akhlak, cantikkan kelakuan. Biar suami tak saya cari lain. Dulu zaujah bapa dulu masa kahwin dulu. Pas belum kahwin pun dia ada cerita kepada umi kita. Bahawa kahwin pun dia cerita, dia kata saya tak kisah nak nikah pak pun tak apa. Mula-mula. Cerita mula-mula. Belum boleh kita. Baru-baru boleh kita. Ikutlah abang nak kahwin pak pun tak apa. Dia kata. Boleh kahwin dengan abang suka dah. Mula-mula. Tak banyak hari. Berapa bulan juga. Kita pun tanya. Pagana. Bulan dah. Tak buri dah weh. Nak buat tak buri. Tak buri Ustaz Ali. Tak buri. Dia buat tak dengar. Kalau kita kata, siapa dia baru ni janji kata kita bini pak, dia tak kisah. Tahu dia tak dengar. Tahu siapa dia? Tahu dia kata. Dia buat tak dengar. Ya. Tengok. Linga dia jadi linga. Tak boleh dengar linga dia. Tengok tu. Tak dengar. Lepas tu, perut tak tahulah hati babak lah. Di hari ni lah. Kalau kita nak bini dua ni kan. Tak tergamuk. Sebab apa? Takut dia tu sedih. Sebab apa tak saya bila kau perasaan dia? Moga dia baik. Dia tu baik. Nampak? Baik. Penyabar. Tu. Sikit-sikit kurang tu dia ada belakang. Tapi baik dia tu banyak daripada kurang dia. Kadang-kadang lucu. Suka buat lucu. Kadang-kadang dia buat lucu dia. Kadang-kadang tempat lucunya buat lucu tak lucu. Lucu juga. Buat lucu tak jadi. Lucu.
Nak buat dak. Nakal ni. Nampak? Pandai masak, duduk dapur, basuh baju, gosok baju. Nak suruh masak maulid, boleh buat. Buat seorang buat apa? Mari 100 orang pun dia buat seorang jadi. Tengok. Kita sebut binisnya. Nampak tak? Kadang-kadang nampak nak sedih. Tengok-tengok tu. Jadi kita je ni, gitulah isteri. Awak tersiwi suami kahwin dua, awak jadi lagu tu lah. Biar suami ni tengok awak ni cukup 4 orang. Kita seorang isteri biar jadi macam 4 orang. Tak apa. Nampak tak? Tu dia. Seorang tu jadi super 4 orang. Seorang jadi super 4 orang. Pandai layan suami. Ni tak sibuk semua. Ni siapa yang nak basuh pinggan? Tak tahulah. Habis tak ada nak basuh pinggan. Tidur ni, tak ada nak tidur dengan demo. Demo tak ada tidur, ni kena ganti orang lain lah. Demo tak ada tidur. Demo ada tidur bila? Kita ada tidur dengan abang. Sebulan, 2 bulan sekali je. Oh, cik abang nak tidur kurang-kurang 2 minggu sekali. Pak kita tak ada. Jadi wasibuk. Jadi wasibuk kena panggil orang kerja baru. Abang ni dia bayar pak pekerja, dia pitih pun dia, pak pekerja dia bayar. Tengok. Pak abang nak bini 2 tak ui. Tak ui. Orang nak abang nak bini 2, abang nak demo tak sih. Abang nak tidur demo tak sih tidur. Suruh basuh tak ada basuh. Suruh jemur kain tak ada jemur. Nak ajak nak pakai pembantu pula. Nak pasal hak nombor 2 lah pula. Pembantu nak hak muda lah pembantu ni. Hak tua tak ada buat kerja. Tengok. Marah. Tak nak nak bini 2 pula. Jadi kita suami, kita isteri, kita jadikan yang terbaik di hadapan pandangan pasangan kita. Buat yang terbaik. Persembahan yang terbaik. Di hadapan isteri kita, di hadapan suami kita. Hakikatnya kita melakukan persembahan yang terbaik di hadapan Allah. Belakang isteri, depan isteri, belakang suami, depan suami, kita jadi baik semua. Tak perlu basuh baju depan dia belakang dia kita basuh baju. Kita suami menyapu, biar body day kita ni. Siapa cepat ia dapat, sebab dapat pahala. Dia untuk mendapatkan benda tu, kita suami kena buat dulu. Antum nak isteri, antum soleh, antum kena soleh dulu, kena buat dulu. Kita kena berebut dengan dia berebut dengan kita. Kita basuh berah anak, basuh baju, basuh pepoh, berlaping. Kita bagi dia buat. Masak. Kalau kita pernah masak, kita biar dia masak. Biar dia masak, tak apa biar kita masak. Biar dia masak. Tak apa kita nak masak, biar bagi dia gitu. Bukan bagi suruh, bagi holod. Biar bagi lagu tu. Tu dia. Nampak? Tu dia. Bapa pada pening hak tu seorang. Tak ada. Pahaya pun duk sedih. Kalau kita bini dia sedih. Tak. Bagi bapa sempurna dah. Bapa wi markah isteri kita ni 99%. Tu wi markah 99. Apa kurang-kurang hak banyak tu, kurang-kurang pun biar. Kita maaf. Nampak tak? Sebab kewujudan dia tu membantu ibadat bapa. Walau kadang-kadang dia mari sedih dia, kadang-kadang dia mari berona dia, tapi dia tak ganggu bapa baca kitab, dia tak ganggu bapa murajaah, dia tak ganggu bapa dobit kitab, dia tak ganggu bapa murajaah, dia tak ganggu bapa dengan kitab bapa. Puas hati, tak apa. Kita sendiri pun bukan boleh tidur semua juga dengan dia, tapi tak kisah. Biarlah 2-3 bulan sekali ke 2 bulan, moga dia sakit semua. Zaujah kita ni dia sakit semua. Dia uzur, dia banyak ujian. Dulu satu orang tok guru di Kedah seorang. Dia kata, nak tidur dengan isteri tak boleh. 2-3 bulan sekali boleh tidur. 3-4 bulan sekali, bapa tak faham. Hidup cerita lah, kita dengar lah hidup cerita. Sakit sama isterinya. Allah kata besarnya ujian tok guru ni sakit sama. Apa kena kita? Isteri hidup sakit sama. Buat kerja boleh, tapi hidup sakit sama. Sakit. Tapi sakit tu sakit. Itulah sakit ni. Dia panggil setengah kerja boleh buat, setengah kerja tak boleh buat. Tapi tak apa. Yang penting tak ganggu hubungan kita dengan Allah, tak ganggu hubungan kita dengan kita. Tak apa.
puas hati. Alhamdulillah. Pas dia pun tengok kita ibadat, dia pun semaya sunat, dia pun baca Quran, dia pun selawat banyak, pun molek banyak dia dengan kita. Apa doa pas jaga anak, didik anak, ngasuh anak, ngajar anak pula. Oh, masya-Allah. Tu dia. Pas kita masak tak payah muka daging-daging ke apa tak makan. Ada sayur, ada sambal, ada nasi, jadi dah kita pun. Begitulah. Jadi kita ni mudah urus tugas isteri mudah kerjaan suami. Saling tolong menolong begitulah. Jadi kita suami pun kena tengok juga isteri kalau dia sakit, dia uzur jangan duk minta lah. Pas apa nak lepas nafsu kita, je nafsu kita tu je boleh lepas dengan men lain, cari men lain. Tu dulu dia main burung. Ada setengah tu dia main motosikal, tu dulu setengah tu dia paik motor. Ikutlah modify motor, main burung, ikutlah. Banyak men lain lagi. Hak boleh ganti dengan sedak jimuk, sedak lain banyak lagi. Bukan bini ni boleh jimuk semua. Dia mari uji Ada orang tanya Saleh, apa bini ni tak ada jimuk semua. Tekah nikah mula-mula boleh jimuk semua. Dia boleh anak seorang dua orang tak boleh nak jimuk. Majoriti macam itulah suami isteri. Apa lagu tu babo? Kerana Tuhan nak rakyat di sini dunia bukannya syurga. Syurga tak boleh jimuk semua. Boleh tidur semua. Sini dunia bukannya akhirat. Dunia ni nikmatnya sekerak-sekerak. Kadang boleh nikmat, kadang boleh bala. Kadang-kadang banyak bala dengan nikmat. Dunia darul bala. Kita jangan ingat bini ni boleh jimuk tiap anak malam. Dok sekali. Itulah selain daripada kahwin, kena juga amal puasa. Kena juga amalkan jaga anggota. Sebab bukan semata-mata kahwin tu boleh melepas zina. Kena banyak perkara lagi. Bukan dengan kahwin saja boleh lepas zina. Banyak perkara lagi. Kena mujahadah lah. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitulah. Jadi kita ni kena sentiasa ampun dosa isteri dan sentiasa bimbing dia. Bimbing dia semua. Bila tengok kekurangan isteri, itulah lubang pahala bagi suami. Isteri masai muka, isteri perangai tak betul. Itulah lubang pahala bagi suami. Lubang sabar, lubang kita mendidik dia, lubang kita jaga dia. Dia panggil lubang rezeki kita, lubang rezeki akhirat, lubang redha Allah. Bila suami tak pandai tengok kekurangan isteri, dia anggap bala. Tengok kekurangan isteri, dia anggap bala. Tengok kekurangan isteri, dia anggap masalah, tu jadi stres. Sebenarnya kekurangan isteri itu lubang rezeki, lubang pahala bagi kita suami. Itu kalau kita pandai lah. Memang dia tolak kita minta tidur tu, dia panggil dosa besar. Pak kita kena didik nak buat rana ni. Biar dia tak tolak aku. Pak aku nak cerita ke dia, tolak ni rugi. Pak kita buat baik depan dia. Ni akhlak baik, sopan santun, rajin ibadat, rajin menolong, rajin membantu tak mampu, tak mampu. Kalau tak mampu, buat gaya tak mampu, tapi mulut Allah, habis tak ada nak tolong. Habis ada kita sikit lagi ni. Tak ada nak basuh berak anak kan habis nak basuh tapi tak ada, kita sikit lagi. Kejap lagi nak mengajar. Tak maaf dah. Tak apa, kita basuh. Allah, bagusnya bini habis ni. Utuhnya, bagus apa basuh berak je. Jangan besar pahala tu. Boleh dia pahala rezeki demo tu. Tak boleh rezeki Allah. Doa kita kata dah. Berkat demo basuh berak anak doa kita kata tu. Apa ke dia? Nampak? Tak mampu buat gaya, tak mampu. Pamit tupai syafaat demo mampu. Kawai boleh sangat basuh berak saja nak ke demo je. Demo basuh pulak kawai basuh dah ni. Payah nak duduk lagu tu. Dia kena terang-terang buat. Jadi hero kita jadi hero. Kita buat drama gawe kita suami isteri. Buat persembahan terbaik. Tu tekah duk suka. Begitulah tekah duka cara duka. Dan lainnya, mana lainnya seperti menegur ia perempuan akan suaminya daripada menjamuh. Suami nak jamuh, mai abang nak jamuh sikit tak lalak. Tak payah. Dosa besar. Suami pun kata ni lebih pahala ni. Aku nak maaf ke dia. Aku nak minta Tuhan maaf dosa aku, berkat aku maaf dosa dia. Pas aku nak mikir cara mana nak ngedidik dia ni. Pas masa mana nak royak ke dia, harai cara dia larang lagu ni. Pas kita mikir cara nak tegur dia, tu pun pahala dah kita. Kita fikir cara nak didik dia tu pahala dah. Tak didik lagi. Esok boleh royak dah esok ni. Pasal esok janji nak pergi beli baju.
Leh kereta nak royak. Kadang-kadang tak berani nak royak. Nak pasal rekod ni, nak pasal rekod muhimmah. Mari kita dengar kitab muhimmah dalam kereta, sedap juga. Habis pun tak biasa dengar lagi. Nipu sunat. Royak biasa dengar dah, dia marah pula. Dia ada nipu sunat. Nipu sunat tu, dia panggil. Sebab apa? Niat nak suruh dia dengar muhimmah tu. Ataupun kita helah. Mana helah? Habis pun tak biasa dengar. Yakni dalam kereta tak biasa dengar lagi. Oh, ruang tamu. Habis hotel 7 kali dah. Dalam kereta habis tak biasa dengar. Tapi nak suruh demo dengar kereta. Tapi kita buat pura-pura. Habis pun tak biasa dengar juga. Yakni dalam kereta. Keluar biasa dengar dah. Dia pun dengar. Tak kena cerita lah kita. Siapa bak tu kata lari rasa besar isteri lari suami jimuk dia, lari suami nyetuh dia, lari suami jamuh dia. Hukum dosa besar masuk dengan aku kalau tak taubat dia pun dengar. Kita buat tengok gol lain tu buat tengok pokok kita. Pandai buat kita pun. Gitu. Tu isteri tu suami. Nak buat tak? Kena pandai lah. Nak buat tak? Jangan duk reti nak suruh isteri taat kita supaya hamba abdi dah. Bukan lagu tu. Dia ada ujian mendidik, dia ada nikmat bersama isteri, ada ujian bersama isteri. Ketika ujian itu ambil pahala di dalam ujian, ambil pahala dalam nikmat suami. Begitu juga isteri, begitu juga suami kena pandai ambil pahala di dalam nikmat suami isteri, ni kena pandai ambil pahala di dalam ujian bala suami isteri. Kenapa ada pandai ambil pahala berlaku? Mudah-mudahan babo dia kita semua dapat beramal insya-Allah. Harap-harap jangan baca sajalah babo pun. Allah dah. Ketika mari gerai-gerai pun kena mari kena usaha dah. Habis itu, lari suami jamuh dia haram. Dia menyetuh atau pada menjamu. Lari jamuh lari setuh pada barang yakni pada tepat daripada badannya. Oh jangan setuh badan kita, kita tak suka. Kena bui. Habis nak setuh tiap geli be. Geli pun kita nak setuh. Kiki suka. Bulu tiap ni gapo dia putih. Tarik lalak. Suwih ni. Suwih. Suwih. Sebab awak ni suka kecek ni saya nak tekan suwih ni nak suruh duduk dia sikit pun dia. Dia suka kiki. Kita geli be tak leh. Ni muhimmah wayak ni. Lari. Awak suka biarlah sembuai dia. Pasal nak suka nak buat kena bui. Tidak dosa besar kecuali sakit. Tak boleh setuh ni biar kita sakit ni butir-butir gotu ni butir sakit ni. Jangan setuh ni butir nanoh. Tak boleh setuh. Itu janganlah kita setuh. Mendah tak mudarat, mendah tak sakit. Kita pun tidak duduk dalam uzur, kita pun tidak duduk dalam mudarat. Nak setuh kena bui setuh. Begitulah. Habis itu, demikian lagi derakalah ia perempuan sebab keluarnya perempuan daripada rumah dengan tiada izin suaminya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kena buktikan tu dulu. Lewat sikit lah. Lewat sikit. Kita hari ni. InsyaAllah sebagai permulaan selepas raya. Mudah-mudahan berkat insyaAllah. Berkat orang yang tak putus asa mengaji. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Buktikan tu dulu. Jadi apa yang baik daripada Allah dan Rasul, daripada ahli-ahli ulama, dan guru-guru kita ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, mana korang silap sabkul lisan, silap bercakap, terkasar bahasa. Semua daripada bapa sendiri. Mudah-mudahan ikhlas kita mengaji kerana Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, menjaya dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Bukalah dosa-dosa kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa diri kami, ibu bapa kami, guru-guru kami, sahabat kami, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hak tolong dakwah kami, tolong share, tolong like, tolong sebar, tolong kongsi. Tolong beri sumbangan kepada kami dengan ikhlas. Sumbangan adalah bentuk doa yang paling utama sekali. Sumbangan adalah bentuk pertolongan, termasuk dalam bentuk harta, termasuk dalam bentuk idea, buah fikiran, termasuk dalam bentuk nasihat, dalam bentuk cadangan, dalam bentuk pengalaman, dan macam-macam dalam bentuk kepakaran masing-masing.
Ada sekecil-kecil sokongan dalam bentuk hati, sokongan dalam bentuk like, sokongan dalam bentuk komen, sokongan dalam bentuk share. Mereka yang sokong dia bantu dakwah kami, berilah mereka syurga ya Allah. Berilah mereka keampunan dosa. Jadikan kami dan mereka itu diampuni dosanya, jadikan kami dan mereka itu masuk syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir, Allahumma ighfir mata Muhammad. Apakah dosa semua Nabi Muhammad termasuk musuh-musuh kami juga. Ya benci kami, ya sihir kami, ya santau kami, fitnah kami, dendam kami, tak puas hati dengan kami. Khianat kami, benci kami. Silap faham kami, fitnah kami. Sebab keburukan kami, buka aib kami. Kami pun memang banyak aib. Dia pun sibuk nak buka aib kami. Bukanlah dosa kami dan mereka itu. Baikilah diri kami dan baikilah mereka itu juga. Sembunyikanlah aib kami dan aib semua Nabi Muhammad dan aib Allah buka aib kami, kami tutup neraka ya Allah. Bukanlah dosa kami dan seluruh rakyat Palestin. Ya Allah, Allah mana-mana yang batu Palestin apalah dosa. Apakah dosa dia belaka ya Allah. Berilah rezeki yang menimpa ruah kepada orang-orang Palestin dan orang-orang yang bantu Palestin. Kalau ada yang di sana kafir yang bantu Palestin, apakah dosa kafir dengan cara mengislamkan orang kafir itu ya Allah. Apalah dosa semua orang yang tolong orang Palestin. Apalah dosa orang Palestin, gunakanlah mereka syurga. Apalah dosa orang yang pernah kami buat zalim kepada mereka suatu ketika dahulu. Allahumma slih umat Muhammad. Allahumma farrij. Allahumma arham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah rahmatilah. Sayangilah kami semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat bertambah kasih sayang kami kepada ya Allah, bertambah kasih sayang Allah dan Rasul pada kami ya Allah. Allahumma salih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat bertambah segala kebaikan kepada kami ya Allah, berikanlah kepada kami segala kebaikan. Setiap saat bertambah segala kebaikan. Allahumma farrij umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lapangkanlah, tenangkanlah, gembirakanlah hati kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat bertambah gembira kami. Setiap saat bertambah suka kami. Setiap saat bertambah tenang kami lebih-lebih lagi ketika belajar fardu ain, ketika beramal fardu ain. Jadikan kami suami isteri tenang walau kami tak ada duit, walau kami tak ada harta, walau kami tak ada kemewahan, walau kami tak ada kereta, tak ada motor, tak ada apa-apa yang lebih di sisi kami, namun jadikan kami orang yang gembira ketika mana kami belajar dan beramal ilmu fardu ain. Jadikan kami orang yang paling gembira dalam perasaan kami ketika kami belajar dan beramal ilmu fardu ain. Dan jadikan kami asbab orang lain gembira dengan cara kami sebar pengajian ilmu fardu ain kepada orang lain, biar orang lain itu pun gembira juga. Jadikan kami asbab orang lain gembira dengan sebab belajar fardu ain. Rabbighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fa'na ya Rabbi wa Tuhan kami ana zalamtu, kami buat zalim pada diri kami banyak, khususnya babo, na'udzubillah, astagfirullah. Wa ana asa'tu wa ana jahiltu, banyaknya jahil kami, banyaknya jahat kami. Wa ana abdu dhaif, dan kami ni dhaif ya Allah. Lakin bi barakati sayyidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan barakah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khuz bi yadi Allah. Taiklah tangan kami ya Allah. Barakah Rasulullah dengan rahmat-Mu ya Allah. Taiklah tangan kami menuju cahaya iman Islam ihsan, cahaya makrifah khasah, cahaya redha dan kasih sayang daripada Allah dan Rasul. Jadilah kami daripada segala kegelapan maksiat, kegelapan yang sia-sia, kegelapan yang merugikan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir Qalat hilati wa qasurat zulmi. Sikit je usaha akhirat kami, banyak pula dosa kami. Lakin berkati sini. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, bihusnil khatimah. Matikanlah kami dalam sempurna kematian. Matikanlah kami dalam baik. Matikanlah kami dalam sempurna redha. Matikanlah kami dalam sempurna keampunan. Matikanlah kami dalam sempurna kemaafan. Matikanlah kami dalam keadaan sempurna disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan redha, penuh dengan keampunan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sahabat Rasulullah, ulama-ulama, guru-guru kita, khususnya ibu bapa kita yang telah meninggal dunia dan anak keluarga kita. Marilah kita hadiahkan Al-Fatihah dan hadiahkan segala pahala yang ada di sisi kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman, amin ya Rahim. Ya Allah, ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana. Wahai Tuhan, kami tujaklah kami jalan yang benar, guru-guru yang benar, kita yang sebenar, ulama yang sebenar, majelis ilmu yang benar, murid-murid yang benar, sahabat-sahabat pengajar yang sebenar. Dengarlah kami jalan yang sebenar, guru yang sebenar, kita yang sebenar, ulama yang sebenar, musannif pengarang kita yang sebenar, majelis ilmu yang sebenar, murid yang sebenar, sahabat-sahabat pengajar yang sebenar. Dengarlah kami ilmu yang benar dari semua, ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firna ma'amalana. Kurniakanlah kami redha zahiran wa batinan secara penuh. Jauhilah kami daripada segala bentuk maksiat zahiran wa batinan. Dan permudahkanlah segala urusan kami dunia akhirat, ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad an-nabi. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Kemudian kita duduk di Yaman, Islam dan akhirat dari Allah dan Rasul.